Kita berada di segmen doa-doa di dalam Al-Quran. Episod yang kedua adalah lanjutan daripada kisah doa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sesi yang lepas, doa mereka adalah memohon supaya Allah menerima amalan mereka. Dan pada kali ini lanjutan daripada ayat 127, iaitu ayat 128 yang berbunyi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara cucu-cucu kami orang yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Apa yang kita dapat daripada lanjutan kisah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan hanya mereka menerima untuk diri mereka sahaja, iaitu dapat terima amalan mereka, tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa supaya tunjukkanlah mereka jalan, cara-cara tempat ibadat, dan juga memohon supaya diri mereka dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, keturunan-keturunan mereka menjadi orang yang tunduk patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja perkongsian tentang doa pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.